Anwar dulu ketika jadi mahasiswa bakar buku. Tunku Abdul Rahman, pelajar UMS. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tindakan sekumpulan mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS membakar karikatur Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu protes di lintasan di Soka, Gaya Street baru-baru ini, mencetuskan reaksi pelbagai pihak termasuk penyokong kerajaan. Namun, salah seorang mahasiswa tahun akhir, Fadhil Kasim yang terlibat tampil mempertahankan tindakan itu dengan menyifatkannya sebagai simbolik dan tidak jauh berbeza daripada sejarah perjuangan Anwar sendiri semasa era mahasiswa. Menerusi satu kenyataan di Facebook, Fadhil mengenangkan semula tindakan Anwar ketika memimpin Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) sekitar tahun 1970-an yang pernah menganjurkan demonstrasi membakar buku 13 Mei karya Perdana Menteri ketika itu. Tunku Abdul Rahman kerana dianggap subversif. Anwar Ibrahim ketika menjadi mahasiswa berdemonstrasi dan membakar buku Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia. Semalam, saya dan rakan Alif membakar karikatur Anwar Ibrahim di lintasan di Soka, Gaya Street. Peristiwa itu terus menerima kritikan hebat. Mengambil perspektif adab, moral dan kaedah kami menggerakkan perhimpunan. Saya rasa Anwar selepas melihat video kami akan tersentuh. Mengimbau semula kenangannya di Universiti Malaya pada era 70-an. Tambahnya, yang turut berkongsi imej yang diambil dari majalah Persatuan Bahasa Melayu UM yang diterbitkan pada 1970. Pimpinan ABIM, AMK dan setiap organisasi Anwar gagal menyoroti nuansa seorang Anwar itu sendiri kerana bagi mereka yang paling penting sekarang adalah peluang mengipas untuk terus naik ke atas. Kamil Munim adalah contoh yang terbaik selain Adam Adli. Penting sekarang adalah peluang mengipas untuk terus naik ke atas. Kamil Munim adalah contoh yang terbaik selain Adam Adli. Ternyata, mereka telah gagal mendalami estetika mahasiswa yang berdemonstrasi mengenai isu rasuah di Sabah hari ini. Mereka lebih fikirkan potret figura mereka itu dijilat api kemarahan. Berbanding harta rakyat yang pelan-pelan diselongkar sang koreta. Berbanding krisis air yang tidak selesai di UMS, katanya lagi. Ketika pembangkang dulu, Anwar akan ke Sabah membawa top 5. Naratif popularnya, Musa Aman, Kayu Balak, Jalan Raya, Rasuah dan Hak Sabah. Sekarang berbeza, Anwar mungkin lebih mengutamakan bagaimana untuk mengekalkan kekukuhan GRS dalam Madani. Sementara GRS itu sedang bergelumang dengan skandal rasuah yang luar biasa, ujarnya.